Dah siap breakfast, mi soto. Beli onigiri dekat Lawson. Air semua dah isi. Ni botol in case terpaksa solat dekat trail nanti. Hari ni naik Mount Fuji. Hari ni nak gerak pergi Kawaguchiko Station, start hike Mount Fuji. Tu Mount Fuji pagi-pagi nampak clear. Hopefully kita sampai ke atas mungkin pukul 11, 12 masih clear. Bukan macam 2 hari lepas, tengah hari je matahari awan banyak. Kita akan try ambil first bus dari Kawaguchiko Station 6.40. Tiket dah beli online, jadi kita activate, scan QR je. Boleh, tak ada masalah. Nampak Mount Fuji kat belakang. Okey, nampak. Sampai kat Kawaguchiko Station. Sekarang nak cari stesen bas nombor berapa pergi Fuji Subaru Fifth Station. Ramai-ramai belakang tu ya kan naik bas, rupanya dia tunggu kaunter buka nak beli tiket train. Sebab kita dah beli awal-awal. Kat sini kita orang semua salah naik stesen. Bila first bus sampai je terus naik. Tapi ni bus 6.20 pagi pergi Fujisan Parking. Tapi bila sampai Fujisan Parking, memang ada bus yang ke Fuji Subaru Fifth Station guna tiket yang sama. Jadi dari situ turun terus naik bus lain. Dan kami pun sampai ke Fuji Subaru Fifth Station lagi awal daripada kalau ambil first bus 6.40 pagi dari Kawaguchiko Station ke Fuji Subaru Fifth Station. Sampai Fifth Station. Oh sorry, dah sampai Mount Fuji Fifth Station. Souvenir balik nanti ya. Ya. Awan dah masuk. So kita ikut advice daripada internet, daripada Gemini. Lepak dulu kat Fifth Station 10 ke 30 minit, acclimatize. Sebab Fifth Station ni tinggi dia dah 2305 meter dah. So warm up dah, pergi toilet dah. Toilet kat bawah, kat parking ni free. Ni kita boleh start hiking lah. Barang semua dah ready. Untuk Yoshida Trail, dia ada limit orang naik sehari. So untuk senang, kalau dah confirm nak naik hari apa, beli siap-siap online. Nanti masa nak naik dia akan check barang, check QR. So kita akan tunjuk QR code je nanti. Kat depan tu dia akan check QR. Okay, dah tunjuk QR, dah scan. Dia bagi tag ni dekat kat bag. And benda ni souvenir. Arigatou. Thank you. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Orang pakai payung. Okay. Officially start trekking. Jalan masih lagi penuh pokok.
Kita start trekking 7.40. Panas lah. View kat bawah. Tak tahu tu kau Buciko ke tak. Kalau sepanjang hiking macam ni, tentung kat ni. Pokok dah tak ada. Summit belok kanan. Enam kilo naik summit. Dah 1 kilo. Jalan gravel. Batu volcano. Fokus kata sunny. Banyak je awan. Orang naik kuda. 1.6 kilo. Toilet kat sini 300 yen. Tak tahu nak cakap ni 6 station ke 5.5 station. 5 kilo lagi pergi summit. 2 kilometer. Dah 43 minit. Dah 2 kilo. Total time sekarang sejam 10. Nampak banyak switchback. Ni atas ni pun banyak lagi switchback. Oh, dosa. 20 Celsius ini. Kat sini lagi murah pakai toilet daripada kat bawah tadi. Sini 200 yen je. Kat bawah tadi 300. Wow. Terkejut. Ini baru betul hiking. Summit 35 kilo. Kat sini askim 800 yen. Banding kat bawah kau Buciko 550 yen. Lihat je kat sini. Masih sejam 20.
sampai at station nombor 8. 2 jam 10 minit, 37 kilo. 3,100 meter lagi 200 meter. Dah 4 kilo. Total time 4 jam 27 minit. Sepatutnya ada dalam lebih kurang 2 kilo lagi. Dari yang bawah tadi, station yang bawah tu 3,200 meter. Ada rasa like headed sikit, so kena slowkan pace, banyak berehat. Biasalah orang Malaysia, gunung paling tinggi naik pun 2,000 lebih meter je. Ini dah 3,300 meter dah. Sini tinggi 3,450 meter pun ada bulldozer. Total 5 kilo, 3 jam 45 minit. Dah 5 jam. Sekali ke atas, tapi kepala berlunyut. Dah jap. View dari 9 station. Ingatkan sikit lagi. Oi, banyak lagi oi. Hidup kat atas ni macam pas semalam. Dah betul-betul kat atas puncak. Toilet dia 300 yen. Mahal. Sama dengan toilet paling bawah agak lah. Ini nak turun, kita naik summit sini. Oh, inilah yang dikata jalan keliling kereta dia. So dekat Yoshida Trail ni dah sampai poin paling tinggi lah. So total masa 4 jam 30 minit. Total distance 5.4 km. Kita turun bawah dekat macam pasar malam tu, makan sikit, lepas tu start turun. Ingat nak walk around kereta ni. Wih, tapi besar lah weh kereta ni. Dia punya walk around pun rasanya at least 3 kilo kot. Sebab kepala rasa lightheaded sikit. Maybe altitude sickness ni. Tak payah nak lebih-lebih. Rehat, turun, makan. Turun trail dia lain daripada naik. So senang lah masa naik atau turun, tak ada bertembung dengan orang. Cuma yang kat ujung tu je akan bertembung.
turun dalam 12.5. Kalau naik tadi 4 jam setengah, kita tengok turun berapa minit. Barulah nampak function bawa puff ni. Dan turun gravel ni memang akan berhabuk kepada orang kat depan tu. Baru boleh pakai. Tadi tak ada orang. Ada orang kat depan. Kita kena lah sikit. Kat sini kena belok kiri. Pasir kat sini hijau. Sebab pokok ke sebab sulfur ke? Hijau. Pokok-pokok ni natural ke? Tanam lah. Dapat kilo masa dalam 1 jam 30 minit. Waktu turun ni, sebab jalan dia landai bergravel ni, hati-hati lah ya. Dah 2 kali dah ni jatuh tersembam kat bawah ni. Sebab statistically orang yang datang Mount Fuji ni, dia injured masa turun. So hati-hati lah masa nak turun ni, termasuklah yang tengah berjalan menurun pegang handphone ni. 3.6 kilo 115 minit. 2 jam lagi lah. Tapi ada jalan agak sebelah. Tak nak bertangga. Lalu sini senang je. Sakit sikit lutut weh tangga weh. 5 kilo masa sejam 52 minit. Patut ada lagi 2 kilo lebih sikit. Dia ada kan, ada servis guna kuda turun. Tapi masalahnya dah 5 kilo baru ada. So turun setakat 2 kilo. Alah, awal-awal lah tadi. Tapi tak tahulah harga dia berapa. Finally jumpa route yang orang naik. Orang naik ke sini, kita turun patah balik sini. 6 km sampai kat 5.5 6 station tadi. Masa 2 jam 10. Kalau ikut sini 1.7 kilo lagi sampai fuel station. Jom. Tak tahu kenapa tiba dapat kaki. Dari 5.5 station 6 station tadi, turun bawah 900 meter dalam 6-7 minit. Oh, berlari. Masuk. Terima kasih. Sampai 7.7 kilo 2 jam 3. Turun pun dia check tagging yang kat bag tu. Ni kot reason kata sekarang dah tak boleh cross trail. Kuda yang ni sado lah. Sado gila. Inilah harga naik kuda. Apa? 20,000, 25,000. Not bad. Thank you. Arigato. Dia rasa subtle je. Sebelum beli dah tanya alkohol ada tak, gelatin ada tak. Dulu dia kata tak ada. Alhamdulillah boleh makan.